Ini betul-betul original Thailand ni. Udang. Ada udang. Udang dapat apa bang? Dua. Lala hijau. Ni rekat 1000. Sotong ada. Yang oren ni apa bang? Ini satu. Berapa hat? Besar dia punya kawah tom yum dia. Tak pedas tak tom yum lah bang? Ada. Oh, perah ni mau bang. Tom yum seafood Sama macam ni apa bang? 15. Buat kerabu kaki ayam bang. Okey bang. Tulang dah buang bang. Sayur. Kalau macam ni berapa? Macam ni RM15 je bang. 15 je. Ha, betul ya. Si kerabu mek ya. Ya. Akak mek ya tak? Ya, saya. Kau campur sekali Campur semua. sekali, ya. Dia bio. Ni kerabu tak? Ni sampai ke dah punya. Oh, ni Ni ule. toge pun ada. Okey, mau ada. Lemak tak? Lemak. Okey, dia lemak. Ini berapa kak? Ini 10 ya. 10 ya. Daripada Thailand bang. Ah, susu daripada Thailand. Tak dapat sini bang. Ini lengkong ni bang. Ah, lengkong dia. Itu apa bang? Ah, ni gula merah. Gula merah. Dah ada bunga bang. Ah. Masya-Allah. RM12 je bang. 12 je Ah, saya kuah ketam bang. Masya-Allah. Tak dapat Satu tempat bang. lain bang. Tak dapat ada tempat lain bang. Sayur semua boleh bang? Boleh bang. Alright. Tu apa bang? Ini ada kubis, timun, Timun, toge dengan toge. daun pegaga dengan daun selasih. Dapat separuh macam ni. Puas hati bang. Betul bang. Siap bang. Berapa tadi bang? RM15 bang. 15 ni. Ah, sebelah sini je ada, belah lain tak ada dah. Barang-barang daripada Thailand semua ada kat sini lah. Burger 7E pun ada. Tu magic. Masya-Allah. MK. MK bang. MK bang MK bang, dia isi dia ni bang. Ha. Bismillah. Ni bang. Masya-Allah. Isi dia memang terbaik bang. Minyak udah merah bang. Udah Ini merah. Isi dia memang macam ni bang. Isi dia memang pure bang. Ini isi dia. Masya-Allah. Ini sekilo 35 bang. Buah grade A bang. Buah grade A Ha, kalau ambil 10 kilo, kamu bagi 300. Kat mana kau boleh dapatkan semua makanan Malaysian Thai Food Festival? Datang dekat Lotus Mutiara Damansara.